Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida, Floor Manager untuk Majlis Perkahwinan hari ini 25 Julai 2026 di Amani Vanilla Garden Hall. Okey, untuk perkahwinan hari ini kita ada dua pasangan pengantin. Boleh tengok pada pelamin tersediakan dua kerusi sanding untuk pelamin hari ini. Okey, selain pada itu, di dalam dewan ini terdapat 28 buah meja untuk tetamu-tetamu yang akan hadir. Kita sediakan 4 dom ya, reservekan meja 4 dom untuk tetamu-tetamu VIP, memandangkan ada dua belah keluarga, iaitu daripada keluarga Perlis dan juga keluarga sebelah Kelantan. Okey, selain pada itu, keluarga juga memilih untuk reserve dua lagi meja. Jadi kita reservekan dua meja yang tanpa dom lah, yang mereka akan menjamu selera dengan makanan-makanan yang disediakan di stesen-stesen buffet. Untuk pengetahuan anda semua, untuk hari ini kita sediakan 3 stesen buffet, 2 untuk tetamu yang hadir dan juga 1 untuk keluarga. Selain itu juga kita ada vendor. Pertama, di dalam dewan kita terdapat dessert table. Mesti kita tengok dessert table ada apa. Okey, dekat dessert table ada kuih-kuih manisan dan savory lah. Ada kek, ada kuih talam, di kuih talam ada brownies, ada kuih koci, ada berbagai-bagai lagi kuih. Cantik dessert table dia. Dessert table ni di bawah khas daripada caruk puting. Okey. Jika kita tengok vendor yang lain pula, vendor yang lain terdapat di bahagian luar dewan, tapi tak jauh. Memang kita sediakan untuk tetamu lah. Okey. Ini pintu masuk sebenarnya. Sebelum kita pergi kat vendor, saya nak tunjukkan dekat sini kita ada photo booth dan juga candy wall. Kanak-kanak ada candy wall disediakan. Ini daripada keluarga pengantin sendiri. Ini photo booth dan juga ada juga welcome board di sini. Okey, mari kita tengok vendor. Sebelum tu ada juga dekat sini ada apa? Tempat menyambut tetamu untuk letak. Ahli keluarga akan tunggu kat sini. Okey, mari kita tengok vendor pula. Untuk hari ini kita ada 4 vendor, iaitu cendol boy, santan kelapa. Okey, jom kita naik lah, tengok. Okey, cendol kat sini. Lepas tu yang ini baby cakoy. Okey, baby cakoy, dan dekat sini cucur udang. Semua yang sedap-sedap dia kita sediakan. Okey, ini cucur udang. Selain daripada tu, yang paling penting ialah parking sebenarnya untuk para tetamu. So kita tengok parking, kita ada parking yang luas dekat sana yang boleh memuatkan, saya rasa, lebih daripada 100 biji kereta. Sangat luas, dan kita sekiranya pengantin nak reserve untuk ahli keluarga, so kita akan reserve untuk keluarga lah. Sebab kita hari ni kita tugaskan 3 orang rela untuk jaga parking. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga semuanya berjalan lancar. Okey.